Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita teruskan lagi ya perbincangan ataupun sharing session berkenaan dengan nasihat ya seorang ayah kepada anak-anak dia. Yang ke-31 ni adalah jangan memburuk-burukkan keluarga dan sahabat Rasulullah SAW. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, siapa yang menyakiti keluargaku, maka dia telah menyakitiku. Dan juga dalam satu hadis lagi, riwayat Al-Hakim, Rasulullah bersabda, keluargaku adalah seperti kapal Nuh. Siapa yang menaikinya akan selamat dan siapa yang meninggalkannya akan tenggelam. Ya. Dan juga berkenaan dengan sahabat pula, Rasulullah bersabda, janganlah kamu memburuk-burukkan sahabatku. Janganlah kamu mencerca mereka. Jika seorang di antara kamu menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, tidak akan menyamai satu mud, lebih kurang satu gantang dari mereka ataupun setengahnya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim ya. Jadi mengenai keluarga Rasulullah ni, para sahabat memang mengambil berat betul dengan keluarga Rasulullah. Misalnya Abdurrahman bin Auf, selepas kewafatan Rasulullah, sentiasa memberi infak harta dia kepada isteri-isteri Rasulullah lah, untuk menjamin macam sara hidup keluarga Rasulullah lah. Dalam surah Waqiah ya, kita biasa baca surah Waqiah kan, biasa tiap malam kita selalu baca lah kan. Allah telah membagikan manusia ini pada 3 golongan ya. Satu dipanggil Ashabul Yamin, golongan kanan. Mereka ni menerima buku amalan daripada kanan ya, dan mereka ni berhak masuk syurga lah kan. Jadi orang ni adalah orang beriman, beramal soleh kan. Golongan kedua Ashabus Shimal, golongan kiri kan. Mereka ni mendapat buku amalan daripada kiri lah. Mereka ni masuk neraka lah kan. Golongan ni termasuklah orang-orang yang tidak beriman dan melakukan kejahatan ya. Dan ada golongan ketiga, iaitu dipanggil As-Sabiqun, golongan awal. Mereka ni adalah golongan yang paling utama, mendapat kedudukan yang tinggi kan. Golongan ni termasuklah rasul-rasul lah kan, keluarga rasul yang beriman ya, dan juga sahabat-sahabatnya yang telah berjuang bersama-samanya lah. Jadi mereka ni mengistimewa lah dan menerima ganjaran yang besar dan amat istimewa di akhirat nanti. Dan sebilangan besar mereka ni lah golongan awal yang terdiri pada sahabat-sahabat dan keluarga yang hidup pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan. Jadi jumlah mereka tak ramai. Yalah, memang tak ramai lah banding dengan jumlah manusia sekarang kan. Dan sekarang pun ada juga, tapi tak ramai lah, sikit kan, hanya sedikit saja kan. Jadi itulah dianya, kita tak boleh memburuk-burukkan keluarga Rasulullah dan sahabatnya. Kadang-kadang pada hari ini orang sangat lancang mulutnya, boleh beri komen yang buruk, bahkan mencaci para sahabat dan juga keluarga Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.